Lepas dia Trump buat announcement yang tarikh pelaksanaan takrif ni ditangguhkan selama 90 hari, terus pacak man US stock market. Siap keluar lagi artikel yang kata stok S&P 500 berada dalam keadaan terbaik sejak tahun 2008. Sebelum ni, kalau kita tengok, lepas Trump buat announcement nak introduce takrif ni kepada semua negara yang berdagang dengan diorang ni, termasuk negara Malaysia sendiri lah, US stock market ni jadi kacau bilau. Dalam masa 2 hari je, US stock ni lost 11 trilion. Tapi lepas Trump cakap je yang dia nak tangguhkan pelaksanaan tarif ni, tak sampai sehari US stock dah kembali pulih, siap buat untung lagi. Yang peliknya kat sini, beberapa jam sebelum dia nak buat announcement tu, dia sempat keluarkan satu statement yang mengatakan this is a great time to buy. Persoalan sekarang ni, adakah benda ni terjadi disebabkan kebetulan ataupun dah memang dirancang oleh Trump tu sendiri? Korang rasa macam mana? Cuba korang komen pula pendapat korang.